para penonton kalau dengan nama TVET pun dia lebih kepada praktikal, betul tak kan? Betul. Hands on. Bila kita keluar daripada asasi TVET ni, dia dah ada feeder siap-siap. Okay, apa nasihat untuk adik-adik ni untuk pilih join asasi TVET kita ni? Asasi ni sebenarnya dia tak susah pun. Politeknik ni sangat dikenali dengan practicality dan hands on. Saya pilih asasi TVET ni disebabkan praktikal itulah, amali tu. Saya suka lah sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali kepada penonton Habak My Podcast at PTSS. Dan saya ucapkan selamat datang kepada penonton yang baru mengikuti siri Habak My Podcast at PTSS. So hari ini, episod kali ini membincangkan bertajuk Asasi Politeknik Mencipta Asas Kukuh pada Masa Hadapan. Jadi sebelum itu, suka saya maklumkan bahawa podcast kita dianjurkan oleh E-Pembelajaran Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin dengan kerjasama Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia PTSS. Jadi, sebelum saya memulakan dengan lebih lanjut perbincangan pada topik kali ini, jadi sukalah saya ingin memperkenalkan kita punya tetamu istimewa pada hari ini, iaitu adik Aizam Ikmal bin Abdul Halil. Ya, merupakan pelajar semester kedua Asasi Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. So saya ucapkan selamat datang. Dan so sebelum kita mulakan membahaskan lebih lanjutlah mengenai asasi, jadi saya nak bertanyalah tentang latar belakang pendidikan dan macam mana boleh berminat dengan asasi politeknik kita ni. Dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aizam Ikmal bin Abdul Halil. Okey, sebelum ni saya bersekolah di SMK Seri Iskandar yang bertempat di Perak Tengah. So saya dulu mengambil sains tulen. So waktu tu saya bercadang lah, orang kata time tu kita punya cita-cita lah. Saya bercadang untuk menjadi seorang doktor lah. So apakah daya, result saya orang kata tak melepasi tahap yang ditetapkan. So saya mencari alternatif lain sebagai student sains tulen. So saya carilah alternatif lain. Saya cari. Saya tengoklah asasi yang orang kata sesuai dengan result saya lah. Saya cari. Saya dapatlah satu asasi ni, asasi TVET. So macam asasi TVET ni apa benda kan? Dia macam yalah baru diperkenalkan pada 2023. So macam saya carilah information lebih mendalam tentang asasi TVET ni. So saya cari. Saya dapatlah bahawa asasi TVET ni dia ke arah orang kata praktikal dan amali lah. Lagipun saya ni bukanlah orang kata jenis yang suka menghafal, suka teori sangat lah. So saya rasa asasi TVET ni adalah bidang yang sesuai untuk saya. So itulah permulaannya lah kan. Ya, Okay, so betul. based on result kan. Okay, so untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, memang betul lah mengenai asasi TVET ni baru diperkenalkan pada tahun 2023 seiring dengan hasrat Menteri KPT pada waktu itulah. So kiranya adik Aizam merupakan pelajar bakal keluaran kedua untuk asasi TVET kita kali inilah. So sepanjang satu semester kan berada di Politeknik dan sekarang ni semester kedua. So dia ada perkara yang baru, maksudnya program yang baru. Kata adik kata tadi pun macam tak nampak lagi apa mana dia punya information pun tak banyak kan. Tapi betul. macam mana adik boleh tertarik? Macam bolehlah aku ambil je lah asasi TVET ni. So macam mana, apa yang faktor penarik, attractive factor yang boleh sampai adik nak, aku tekan je lah nak juga asasi TVET ni. Okey, so saya tertarik dengan asasi TVET ni disebabkan oleh, yalah macam kita tahu, saya research hari tu, saya dapat tahu bahawa bila kita keluar daripada asasi TVET ni, dia dah ada feeder siap-siap. So dia punya feeder tak silap saya ada 4 MTUN, kat Perlis,
Johor, Pahang dengan Melaka. Betul. So yalah, itu adalah satu tarikan yang menyebabkan saya rasa asasi TVET ni adalah peluang yang saya perlu ambil. Lepas tu ada certain cikgu saya pun cakap, kamu kena masuk asasi TVET ni sebab asasi TVET ni adalah peluang yang terbaik untuk dalam bidang TVET lah. Lagi satu, disebabkan orang kata saya ni, yalah macam saya cakap tadi, saya tak suka lah. Saya memang tak suka hafal-hafal macam bio kan. Dulu saya ambil bio, saya memang tak suka bio ni. Bio ni macam, oh ya Allah, banyak yang nak kena hafal ni. Saya tak SPM hari tu, saya memang redha lah. Tapi Alhamdulillah lah, result Alhamdulillah boleh. So saya pilih asasi TVET ni disebabkan praktikal tu lah, amali tu. Saya suka lah sangat. Betul-betul. So kalau tengok saya rasa para penonton kalau dengan nama TVET pun dia lebih kepada praktikal, betul tak kan? Betul. Hands on. So politeknik ni sangat dikenali dengan practicality dan hands on. Saya rasa industri pun sangat mendepani, maksudnya dia mengangkatlah nama-nama politeknik ni. Maksudnya graduan-graduan politeknik ni antara graduan yang terbaik lah, yang pernah mereka pekerjakan ataupun yang latihan industri sekali. Okay, so sebagai pelajar, saya rasa bila zaman sekolah lain, betul tak? Zaman Betul. sekolah separuh hari je dah. Maksudnya separuh hari belajar, lepas tu dah balik. Kau buat je kerja sendiri apa kan. Betul. Tapi bila duduk dalam sekarang ni boleh dikatakan pra-universiti. Walaupun bukan degree lagi, bukan diploma, tapi asasi ni adalah pra-universiti. Jadi macam mana adik bahagikan masa? Adakah memang belajar je ataupun membahagikan masa tu dengan baik? Maksudnya ada sukan ke, ada aktiviti-aktiviti sosial yang lain ke? Okay, silakan. Okey, yalah. Macam kita tahu, kalau kita belajar saja kan, dia macam, yalah, kita akan ada tekanan yang mungkin menyebabkan kita depres ke, stres. So, saya membahagikan masa saya, contohnya kalau kalau untuk pengetahuan awak semua, kalau macam SEM 1 saya dulu, kelas akan habis pukul 4 ataupun pukul 5 lah. Around pukul 4.05 macam tu lah. So lepas saya habis kelas, saya akan fikirlah sama ada saya nak solat dulu ataupun buat kerja dulu. So bila saya buat macam tu, saya orang kata akan menjimatkan masa lagi untuk menyiapkan kerja yang pada esok harinya akan dipersoalkan. So lepas saya siap tu, mungkin dah pukul 5.40 ke pukul 6, saya akan join main sukan rugby lah. Saya dulu memang tak pernah main rugby lah, tapi yalah, disebabkan saya memang minat rugby ni, so saya try lah kat sini. Itulah kelebihan yang politeknik Tuanku Syed Sirajuddin ada, sebab dia ada rugby kat situ. So saya memang minat lah. Lepas tu bila malam tu pula, mungkin lepas solat isyak tu, saya akan beli makanan, makan. Lepas dah kenyang apa semua, dah relax, mungkin pukul 9.30, pukul 9, saya akan sambung balik buat kerja ataupun siapkan projek. Macam SEM 2 ni dia ada projek. So saya memang kena membahagi masa tu. Betul lah. Sebab apa, kalau kita banyak main handphone sangat ke apa ke, dia akan lari sikit lah masa tu. So lepas pukul 11, pukul 12, saya tidur. Okay. Betul lah tu. Bahagi masa ni sangat penting lah. Bukan untuk adik pelajar je. Yang kami ni kalau yang dah kahwin, dah anak semua, bagaimana membahagikan masa lah. Okay. Saya tertarik tadi, kebanyakan orang suka TVET ni sebab practicality. Sebab apa orang nampak practicality tu satu benda yang sangat best. Sebab praktikal ni kita nampak hasil dia, betul tak? Kalau macam teori awak hafal je tapi tak ada terjemahan apa-apa, dia jadi satu perkara yang membosankan lah. Saya bagi analogi. Kalau kita lapar tu macam teori lah, saya analogi kan. Lapar tapi so bila lapar kena buat apa? Makan So adakah makan tu kita boleh sebut saya nak makan tapi tanpa menyuapkan makanan dalam mulut, maksudnya kita takkan kenyang kan. So begitulah saya analogikan. Saya tak tahulah betul ke tak analogi saya ni, tapi itulah TVET. Maksudnya practicality. Bidang engineering sebenarnya sangat diperlukan dalam negara kita. Tapi malangnya saya rasa kebanyakan student sekarang ni kurang untuk berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam kejuruteraan lah saya rasa. Sepatutnya bidang kejuruteraan ni menjadi minat dan juga dia sebenarnya dia bidang kerjaya yang amat memberangsangkan lah kan. Kalau tengok kilang-kilang ke memerlukan orang yang mahir dalam bidang-bidang engineering kan. Walaupun saya tahu ada engineering elektrik, mekanik tu semua itu kita perlukan lah. Okay. So, selain daripada sepanjang berada di politeknik, confirm lah ada negativity, ada cabaran kan. Okay, so saya tak nak cerita bab cabaran tu sebab
itu mendatangkan aura yang tidak baik. Jadi kita nak cerita benda-benda yang baik. So apa perkara yang menyeronokkan sepanjang belajar kat sini? Macam mana, pensyarah okey ke? Kawan-kawan okey ke? Fasiliti ke? Macam mana? Okey, so apa yang saya perasan kat Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin ni, dia mempunyai fasiliti yang agak banyak dan boleh diguna dengan sebaiknya. Lepas tu lagi satu, environment kat sini tu yang saya suka. Sebab apa, kalau awak semua perasan, Politeknik kat tempat-tempat lain selalunya akan buat dekat-dekat bandar, macam Politeknik Ungku Omar kan. Dia dekat bandar. So macam kat kawasan ni, dia sekeliling dia hutan. So macam environment dia tak terlalu bising ataupun tak terlalu orang kata banyak asap apa semualah kan. Lepas tu kat sini yalah, macam kita tahu lecturer kat sini tu macam cikgu kat sekolah tau. Memang saya suka sangat-sangat lecturer saya yang ajar. Memang apa yang dia ajar tu kan, kadang-kadang kalau saya tak faham saya akan tanya. So bila saya tak faham, dia akan explain sampai saya faham, sampai saya dapat benda tu. So itulah menyebabkan saya rasa Politeknik ni merupakan tempat yang boleh sambung belajar lah untuk lepasan SPM. So itu ikut. Okay. So saya rasa sebelum saya mengakhiri episod podcast kita pada hari ini, so saya nak tanyalah apa nasihat adik Aizam kepada bakal lepasan SPM yang akan datang ni. Okay, apa nasihat untuk adik-adik ni untuk pilih join asasi TVET kita ni? So apa nasihatnya? Okey, so asasi ni sebenarnya dia tak susah pun. Dia cuma orang kata kena pandai membahagi masa, rajin, berdisiplin. Sebab apa, kalau awak bukan seorang yang orang kata berdisiplin ataupun rajin, dia susah sikit lah kalau nak masuk asasi ni. Sebab apa, asasi ni dia satu sem. So bila satu sem, dia akan compare dengan contohlah kalau diploma dia ada tiga mat kan, mat 1, mat 2, mat 3. So kalau macam asasi ni, dia akan gabungkan semua tu dalam masa 2 sem ni. Okey, so kalau macam kita boleh ambil diploma engineering elektrik. So macam depa mempunyai lebih daripada 2 sem. So mereka boleh mencadangkan depa punya projek tu lebih daripada 2 sem lah. So kalau macam asasi ni pula, dia cuma ada kurang daripada 18 minggu lah untuk buat satu projek tu. So dia kena struggle sikit kat situ, kena rajin untuk membahagikan masa lah. Sebab apa, kalau kita tak bahagi masa tu, projek tu insyaAllah tak siap lah. So itulah pesanan saya. Dan lagi satu, kalau boleh sangat-sangat, UPU tu kalau boleh isi tu apa yang kita suka lah. Sebab apa, saya batch saya dulu pun ada yang isi main-main lah. Dia isi 1 sampai 6 ni, dia isi yang mana dia suka. Lepas tu lebih daripada tu dia isi nak bagi penuh je. Lepas tu bila dapat course yang dia tak suka, dia kata, aku dah pilih yang best kenapa dapat course macam ni. Lepas tu dia pun bising kat situ. So saya berharap sangat-sangat kalau boleh UPU ni isi lah betul-betul. Sebab UPU ni bukanlah tempat untuk kita isi main-main, bukan untuk kita try-try lah. Okay, so terima kasih atas nasihat yang sangat bermanfaat sebenarnya. Okay, sebelum saya menutup tirai, jadi tadi disebutkan asasi ada 2 semester. Ya, betul lah, sebab asasi, nama pun asasi. Maksudnya kita menyediakan satu basic, satu foundation, satu asas sebelum kita ke lebih bidang teknikal yang lebih tinggi lah. So kita sebelum kita ke universiti lah, kalau ikutkan ada MTUN kan, Malaysian Technical University. So bila habis asasi dan boleh memilih mana-mana universiti yang terlibat. Tapi saya rasa bukan dah terhad kepada MTUN. Mana-mana universiti sekarang yang menawarkan bidang kejuruteraan dan yang berkaitan, dia terima pelajar asasi TVET kita lah. Jadi capaian untuk menyambung pelajar ke lebih bidang degree yang lebih tinggi adalah luas lah. So sebenarnya masa depan adik-adik insyaAllah akan tercapai. Cuma kena rajin lah ya. Okay, so sebelum akhirnya saya mengharapkan anda semua akan like, share dan komen. Dan bagi siapa yang belum lagi subscribe, sila subscribe YouTube Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Shout TVET. So sehingga bertemu kembali dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.